Berikut merupakan markah Minggu 1 Talk to My Manager musim kedua. Konsert minggu pertama Talk to My Manager edisi 2026 ini membuka persaingan dengan pembabitan melibatkan 10 peserta dalam episod pembukaan musim ini. Barisan peserta musim kedua menampilkan 10 bakat iaitu Cik B yang juga adalah anak kepada usahawan Datuk Seri Vida, Anggrek, anak penyanyi Adira Suhaimi, Ratu, anak guru tarian Linda Jasmine, Azeva, anak penerbit Datuk A.A. Aida, Amara, anak juruhebah radio Azad Jasmine, Altia, anak penyanyi Nana Mahazan, Faris Fazli, anak penyanyi Datuk Fazli Yaakob, Viviana, anak penyanyi Ani Mayuni, Hussein, anak penyanyi Jamilul Hayat dan Kim Khairi, anak kepada penyanyi Safura. Tugas juri tetap digalas oleh Cik Puan Sarimah Ibrahim dan Datuk A.C. Nizal. Format penjurian musim ini masih mengekalkan konsep musim pertama, iaitu 100% markah ditentukan oleh juri profesional, yang mana 60% berdasarkan kecekapan, kreativiti pengurusan dan strategi manager, manakala 40% lagi menilai keunikan persembahan dan kualiti vokal peserta. Pasangan manager artis dengan undian online tertinggi bakal mendapat ganjaran dalam sesi penjurian pada minggu seterusnya. Dikelolakan pengacara Datuk Aznil Nawawi sepanjang 10 minggu siaran, musim kedua program di saluran Astro Ria ini memeriahkan auditorium MBSA Shah Alam menerusi siaran langsung pada setiap hari Ahad pukul 9 malam bermula 19 April 2026.